Assalamualaikum, Sinaran Nira Channel. Saya hari ni di pantai Batu Pelindung di Kuantan. View yang cantik ni. Ni saya rasa ni tempat ni baru dibuka, kurang pun tak berapa ramai sangat. Jadi dia punya view memang cantik lah. Kalau anda yang pernah selalu ke Kuantan, pergi ke Teluk Cempedak, dia punya jalannya macam dekat Teluk Cempedak lah. Kita akan buat pusingan U untuk naik semula ke atas. Selepas kita turun daripada bukit yang sana tu, jadi kita akan buat U-turn macam sebiji macam dekat Teluk Cempedak. Kalau tahun 70-an 90-an dulu, pantai yang paling famous di Kuantan ni lah Teluk Cempedak. Jadi sebab Teluk Cempedak pun dah terlampau komersial, jadi kita nak parking pun kena bayar. So kalau anda nak cari tempat yang healing sikit, yang tak berapa ramai orang, boleh aja datang ke sini, Pantai Batu Pelindung ni. Okey, jangan lupa like dan subscribe Sinaran Nira. Terima kasih. Assalamualaikum.